Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penonton dan pendengar yang kekal bersama kami di rancangan audio siar jam ke-11. Kempen pilihan raya umum Negeri Sabah semakin rancak dan panas. Tampak kehadapan dan agresi kali ini ialah Parti Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Barisan Nasional Waristan, STAR dan APCO yang saling serang menyerang. Namun dalam suasana politik yang begitu dinamik, kempen agresif oleh parti-parti lokal, pertandingan sehingga 13 penjuru di beberapa kawasan, naratif Sabah First yang makin kuat, ada parti yang tampak tidak diberi banyak peluang tetapi sedang menyusun langkah untuk menjadi sebahagian kingmaker caturan politik Sabah kali ini. Bersama saya kali ini ialah Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Datuk Tun Faizal Ismail Aziz. Tokoh yang sentiasa ada pandangan kontroversi dan keras. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Selamat datang. Sama-sama. Terima kasih Jalil kerana atas jemputan. So, macam mana Datuk kempen setakat ni? Kempen setakat ni, kalau macam Perikatan Nasional, macam yang Jalil sebut tadi lah, dia slow and steady. Dia sedang menaik kan. Yang lain tengah beramuk sana dan beramuk sini, kita menampilkan tema kita yang tersendiri, kita menampilkan calon-calon yang segar, dan kita menampilkan lebih banyak idea untuk pembaharuan Sabah. Kalau kita tengok dalam pilihan raya negeri Sabah yang lepas, Datuk bersama Barisan Nasional yang bekerjasama dengan Perikatan Nasional menentang warisan. Dan masa tu bersama Tan Sri Anwar Musa. Dalam tempoh 5 tahun, dinamika politik negeri ini berkembang dengan agak hebat dan pesat. Bersatu dan Perikatan Sabah berpecah, mewujudkan GRS. Barisan Nasional menjadi musuh kepada Perikatan dan GRS. Sebagai Ketua Penerangan Bersatu, bagaimana Datuk melihat realiti politik di posisi Perikatan Nasional di Sabah? Pertama kita kena tengok kenapa banyak sangat ni kan. Dia mesti ada sebab kan. Jadi kalau kita tengok ada beberapa perkara yang saya rasa kita kena fahamkan sebagai nada ataupun suara protes rakyat Sabah tu sendiri. Pertama kita tengok dia, kalau kita tengok pertembangan ni, pertembangan antara yang pro kerajaan dengan yang pro pembangkang. Kenapa benda ni timbul? Sebab Sabah ni lama di bawah Barisan Nasional. Dalam tempoh yang singkat di bawah GRS. Tapi walaupun lama di bawah Barisan Nasional, Sabah ni nampak jauh ketinggalan berbanding dengan rakan negeri jiran dia, Sarawak. Dan ada rasa tak puas hati dekat situ. Malah bila kita tengok jalan raya, pembangunan, infrastruktur, air dan sebagainya di Sabah, jauh lebih terkebelakang. Walaupun bajet tahunan daripada kerajaan tu lebih kurang sama je diberi pada Sabah dan Sarawak. Jadi itu ada satu persoalan. Yang kedua, rakyat melihat muka-muka lama ini hasilnya tak banyak berbeza. Dan macam Barisan Nasional, dia dah ada satu label bahawa mereka sepanjang tahun pemerintahan tu sudah ada macam satu bentuk kegagalan. Orang komplain. Dan apabila GRS dulu asalnya Bersatu mengambil alih pentadbiran, diharapkan dalam 5 tahun ni ada satu perubahan yang besar. Tapi nampaknya lebih teruk daripada yang sebelum ni. Itu yang cerita air tak selesai dalam tempoh sampai 14 hari, 15 hari kan. Pekerjaan anak muda makin kurang di bawah. Kemudahan untuk anak-anak muda berekreasi. Nanti kita masuk kemudian tu. Jadi soalannya ialah PRN kali ni mungkin yang paling kompleks saya rasa. Sehingga ada 20 atau 24 parti politik. Ada 13 penjuru, 14 penjuru, setengah kebanyakan bahagian kan. So di peringkat pusat, Perikatan Nasional kuat sebagai pembangkang, boleh lead coalition pembangkang. Tapi kenapa di Sabah ni tidak ada coalition itu tu? Dia di Sabah ni dia ada berbeza sikit kalau kita tengok sebab saya kata pertembungannya adalah pro kerajaan dengan yang pembangkang. Yang pembangkang ni kenapa tidak boleh bersatu atau memberi kerjasama sebab tu? Di Sabah ni dia bukan lagi soal ideologi. Dia rasa tak puas hati ni, dia rasa tak puas hati daripada segi pembangunan, daripada segi pendekatan, daripada segi personality, daripada segi yang kita tengok adalah protes terhadap kerajaan pusat kan. Jadi sebab itu dalam parti kerajaan sendiri pecah.
Kan? Sebab ada perbezaan daripada segi personality, daripada segi pendekatan, daripada segi hak rakyat Sabah dan kegagalan kerajaan pusat. Kan? Ini ada satu kelompok. Maksudnya di pihak kerajaan pun pecah. Di pihak pembangkang pun sama. Sebab kalau tengok warisan tidak diberi peluang untuk mentadbir lama. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Sebab tiba-tiba parti lompat, parti khianat dan sebagainya. Jadi masing-masing belum diuji. Jadi masing-masing ada sesuatu yang baru nak ditawarkan. Dan yang lain-lain ni adalah suara protes terhadap kerajaan. Tapi mereka rasa bahawa mereka boleh menawarkan yang lebih baik sebagai suara lokal. Suara rakyat Sabah yang asasnya ataupun pertubuhannya di bumi Sabah sendiri. So sebab itu bila kita tengok keadaan di sebelah pembangkang, sebenarnya masing-masing cuba menawarkan sesuatu yang satu sama ada beraspirasikan lokal, satu lagi adalah beraspirasikan pusat, tapi kedua-duanya menawarkan sesuatu untuk menambah baik ataupun memperbaiki apa yang telah gagal dilaksanakan oleh kerajaan. Lepas tu bila saya tengok pertemuan ni lebih kepada pertemuan dua jalur. Jalur yang tidak suka pada kerajaan hari ini, dia akan memilih pembangkang, dan jalur yang rasa kerajaan ini masih okey dan dia akan sokong berdasarkan personality, berdasarkan hubungan dengan kerajaan pusat, berdasarkan track record yang ada selama ini ataupun individu yang mereka sanjungi. Ada wujud sebarang negotiation di belakang tabir antara Perikatan Nasional dengan warisan misalnya? Memang ada perbincangan. Cuma perbincangan itu realisasinya macam mana. Sebab itu dulu mula-mula kita bercakap tentang menyertai kerajaan. Sekarang kita bercakap tentang membentuk kerajaan. Dulu kalau kita ingat awal-awal dulu mungkin kita rasa okey, kita mungkin boleh menyertai koalisi sama ada selepas pilihan raya. Macam sekarang kita berpendapat bahawa dengan keadaan dinamika politik negeri Sabah ni, ada kemungkinannya bagus juga kita menawarkan sejumlah calon supaya kalau boleh kita membentuk kerajaan dan kita boleh menjadi rakan yang boleh menawarkan posisi untuk gabungan yang lain. 596 calon. Ramai. Di 73 kerusi dengan antaranya minimum 4 penjuru dan banyaknya 13 hingga 14 penjuru. Ada orang berpendapat ini akan membuka satu keadaan kerajaan tidak stabil selepas PRN yang akan datang. Ya dan tidak. Kalau kata undi itu pecah banyak. Jadi sebab itu saya kata pertemuannya adalah pro kerajaan dengan pembangkang. Ada kawasan-kawasan dia sangat tight dia punya undi daripada PRN yang lepas. Mungkin 5,000. Jadi kalau kata ada parti baru masuk, pengundi sekarang ni di kawasan itu sama ada dia memilih untuk bersama dengan kerajaan ataupun mereka protes terhadap kerajaan. Nampak gaya macam sekarang ni protes terhadap kerajaan. Dia tak suka DRS sebab rasuah, kegagalan negeri. Dia tak suka dengan Pakatan Harapan sebab kegagalan di pusat, tolak 40% dan sebagainya. Dan BN ada masalah dengan Ada masalah dengan pentadbiran track record yang lama. Jadi dia akan memilih untuk pergi kepada pembangkang. Jadi pembangkang ni berapa banyak dia boleh pecah. Katalah calon pilihan dia adalah warisan ataupun Perikatan Nasional. Berapa banyak undi yang boleh ditarik daripada 5,000 tadi pergi kepada warisan, berapa banyak yang boleh ditarik pergi kepada Perikatan Nasional. Kalau salah satu dapat undi yang melebihi contender, penyandang, jadi pembangkang akan menang. Tapi ada kawasan yang tak cukup. Kalau boleh tarik pun dia akan memecahkan undi. Akhirnya yang untung adalah parti kerajaan ataupun status quo. So ini yang saya tengok akan berlaku di beberapa tempat lah. Dan banyak itu akan menyebabkan undi pecah, dan because of sentiment against kerajaan, saya nampak dia akan lebih menguntungkan parti yang bersama kerajaan hari ini. Kempen parti lokal ni banyak menjejaskan parti-parti di peringkat nasional katanya. Katanya kita belum dapat sentimen di bawah sebenarnya berbanding di media sosial. Bagaimana Perikatan Nasional nak memposisikan diri dia dalam hadapan isu ni? Satu, kalau kita tengok kita memperjuangkan hak rakyat Sabah. Yang itu kita tak ada tak kompromi. Sebab itu bila dicadangkan tentang pemulangan 40% hasil negeri Sabah,
Tan Sri Muhyiddin dan juga keputusan Pimpinan Agung Tahunan tahun 2024, kita terus meluluskan. Maksudnya kita tak ada second thought about it. Kita tak macam kerajaan hari ni, dia banyak alasan. Macam PM hari tu kata tak rayu, lepas tu rayu kan. So ini banyak alasan. Jadi dalam Perikatan Nasional kita cakap benda yang tak banyak alasan. 40% hasil Sabah perlu dikembalikan. Straight to the point. Kedua, kita menawarkan calon-calon yang muka baru dan calon-calon yang boleh beri harapan baru kepada rakyat Sabah. Lebih kurang dalam 30% daripada calon kita bawah 45 tahun. Dan kita menyerahkan sejumlah yang ada latar belakang profesional, engineer, lawyer, doktor dan sebagainya. Dan kita harap ini akan memberi pilihan pada rakyat Sabah sebab yang lama ni ada masalah. Sebab itu tagline kita adalah kasih bagus Sabah. Dan sebab apa? Selama ini yang protes yang ramai-ramai sampai 13-14 bertanding ni sebab protes keadaan rakyat Sabah tidak berubah. Kan? Kalau kita tengok warisan pun lebih kurang sama. Selamatkan Sabah. Sebab apa? Sabah ni tak selamat. Macam-macam cerita kan. Even dalam parti kerajaan sendiri, DN. Apa dia punya ni? Bagus balik Sabah. Apa? Bikin balik Sabah. Bikin balik Sabah. Sebab dia pun tahu Sabah ada masalah. Kan? Maksudnya, daripada segi kita menawarkan muka baru, calon baru yang tak pernah ada baggage dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan, Pakatan Harapan di pusat lah. Dengan Barisan Nasional, tak ada baggage dengan DRS. Yang ada pengalaman mentadbir Sabah tapi gagal. Yang ini semua muka fresh, muka baru, profesional, yang kita rasa boleh diberi tanggungjawab baru untuk membawa wajah Sabah yang baru. Tapi tu, kalau kita lihat Perikatan Nasional, ada dua isu di bawah ni, ialah satu sentimen kenegerian, ini 63-40% hasil negeri. Yang kedua adalah isu kesejahteraan rakyat, air, elektrik, jalan raya, kos sara hidup, peluang pekerjaan. Di mana fokus Perikatan Nasional? Kedua-duanya boleh jadi fokus. Pertama, hasil tu kena banyak. Baru kita boleh bina negeri. Saya dengar ada satu rakaman lama daripada Barisan Nasional, Bung sendiri cakap kan. Dia kata kenapa nak ambil 40% ni, nanti pusat pun bankrupt kan, negara pun bankrupt. Itu menunjukkan sentimen yang tak betul. Maksudnya sepatutnya sebagai orang Sabah, dia kena ada niat dan hasrat untuk membangunkan Sabah, dan nak membangunkan Sabah dengan daripada segi hasilnya adalah satu yang keutamaan. So kalau kata itu adalah hak Sabah untuk mendapat 40% dan berlaku sudah ada dalam perjanjian pun, tak perlu kita langgar. Kita kena honor saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dah ada hasil. Kekayaan rakyat Sabah ini perlu diagihkan dengan cara betul dan tidak ada ketirisan. Masalah dengan JRS, ada video-video yang keluar tentang rasuah dan sebagainya. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Ini menunjukkan ada ketirisan dalam pengurusan kekayaan Sabah. Kan? Sampai 3 kali ganda kawasan mineral yang lebih besar daripada 3 kali ganda di Kuala Lumpur diberikan dalam masyarakat begitu saja. So benda-benda ini sebenarnya mengejutkan rakyat Sabah bahawa ada deal-deal macam ni yang menyebabkan kekayaan negeri Sabah itu tidak dipulangkan balik kepada Sabah. So ini perlu diperjuangkan dulu. Bila ada hasil, macam mana nak atur pembangunan? Yang ini yang kita tengok masa zaman sebelum-sebelum ni Barisan Nasional bagi banyak peruntukan yang sama banyak dengan Sarawak. Tapi kenapa pengagihan dia tidak sampai memberikan kemakmuran pada rakyat seperti yang berlaku di Sarawak? Ini persoalan-persoalan yang perlu dibangkitkan dan tak ada kaedah lain melainkan kita kena break pattern yang lama, cycle yang lama ni. Pattern yang lama ni kena break, dan nak break itu kena bawa muka baru dan kena bawa wajah baru dan pendekatan baru dalam pentadbiran negeri Sabah. Tapi lah pentadbiran ni semua orang boleh bercakap soal nak buat infrastruktur, sebab peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita tahu walau macam mana pun pentadbiran negeri ni ialah berkenaan leadership, kan? Dan oleh kerana terlampau ramai calon-calon muka baru dan muda dari Perikatan Nasional ni, bagaimana rakyat nak yakin Perikatan Nasional ada 1, 2, 3 atau 4 tokoh yang cukup capable untuk lead kerajaan ni kalau diberi mandat? Tapi kalau kita tengok daripada segi profil yang ada dalam Perikatan Nasional, memang ada tokoh pun. Contoh, Datuk Seri Ronald Kendi. Itu satu tokoh yang pernah ada pengalaman di pusat. Kedua, kita boleh nampak Dr. Ali Akbar.
dia ada ketokohan dan pengalaman dalam pentadbiran juga. Jadi tokoh tu ada. Dan kalau kita tengok calon-calon yang lain pun, latar belakang mereka profesional. Maksudnya jika diberi peluang yang betul, mereka boleh membantu menyokong pemimpin yang ada di peringkat negeri. Tapi kepimpinan itu nampaknya macam tidak nampak kan, calon-calon ini tidak menampakkan tokoh kepimpinan. Adakah ini makna kegagalan Perikatan Nasional mempromosikan calon-calon ini atau bagaimana tu? Sebab kalau ikut pendekatan Perikatan Nasional ni, dia tak sekat untuk calon-calon berkembang dengan sendiri. Sebab itu kalau macam Tan Sri Muhyiddin, dia memberi ruang kepada ramai pemimpin-pemimpin di bawah, pemimpin-pemimpin muda. Contoh macam Datuk Seri Hamzah, Datuk Seri Azmin Ali, Datuk Ronald Gandhi, untuk Datuk Dr. Aziz Jidin, untuk ke depan dan menonjolkan kemampuan dan kebolehan diri masing-masing. Memanglah tak nampak satu pemimpin yang seolah-olah menguasai. Dia tak macam parti, macam JRS. Nampak Haji G. Dia tak. Dalam Perikatan Nasional ni, Tan Sri Muhyiddin dia memberi ruang. Jadi supaya bakat-bakat baru, orang yang lebih muda, pemimpin-pemimpin lapisan baru ini boleh ke depan. Mungkin yalah, kalau kata Jalil sebut pasal naratif itu, mungkin itulah yang nak kena betulkan sedikit kan, sebab nak menampakkan bahawa ada satu tokoh kan. Ada satu tokoh inilah yang boleh membawa semua. Setakat ini pendekatannya adalah memberi ruang kepada seramai mungkin tokoh. Sebab itu dalam pendekatan memilih calon-calon pun, Jalil boleh tengok sendiri sebenarnya banyak calon-calon muda, calon-calon yang ada latar belakang bagus, profesional dan sebagainya, diberi ruang dan peluang supaya mereka boleh ke depan. Jadi pemilihan calon-calon muda profesional ini saya rasa berkait dengan hampir 50% pengundi di Sabah kali ini ialah pengundi muda dan pengundi baru. Sejauh mana anak muda di Sabah ni menerima Perikatan Nasional? Setakat ni memang kita nampak penerimaan tu bagus. Contohlah kalau kita tengok di Darau, saya tengok yang pengundi muda tu persentage dia dekat 40% juga. Maksudnya kalau kita meletakkan calon muda seperti Nabila, ada latar belakang profesional sebagai peguam, dan memang sedikit muda, mungkin sokongan ini boleh beralih kepada golongan muda kerana mereka mengharapkan harapan baru kepada negeri Sabah. Begitu juga di Bungawan. Ustaz Ridwan. Ridwan pun juga anak muda yang punya traction sendiri dan juga seseorang yang berpengaruh di kawasan Bungawan. Dan selama ini Bungawan ni kalau kita tengok bertukar tangan pun macam itulah juga kan. Jadi mungkin kali ini anak muda yang mungkin lebih daripada 50% di sana boleh memberi harapan baru dengan mengundi calon-calon muda supaya kita boleh keluarkan yang lama-lama ni dan Bungawan boleh berubah. Dan ini mungkin boleh jadi harapan kepada mereka masa depan. Sejauh mana pemilihan mereka ni boleh meyakinkan rakyat? Adakah calon-calon ini dipilih dengan teliti ataupun tangkap muat hanya menunjukkan janji asal ada orang muda? Ada calon yang latar belakang ni okey. Misalnya saudara Muhammad Affan, kita tengok dari bisnes tadi. Kalau kita tengok ada TS Faizri, itu daripada latar belakang engineering. Nabila sendiri lawyer, ada Rahimah lawyer. Jadi memang bila berlaku kita kata pengkhianatan yang DRS tu, dia memberi ruang kepada muka-muka baru ni untuk ke depan. Kalau tidak, muka-muka lama lah. Sekarang muka-muka lama tu berada dalam JRS. Dan daripada JRS dia melompat pula ke sana kemari kan. Tapi dalam Perikatan Nasional, perkara itu telah menjadi sebenarnya advantage pada kita sebab dia boleh menolak dan mencambahkan peluang kepada muka-muka baru macam yang nama-nama yang saya sebut tadi. Jadi barulah kita nampak golongan profesional muda ni boleh ke depan. Apa tawaran, kalau tiga tawaran utama kepada orang muda di Sabah ini dari Perikatan Nasional? Pertama saya tengok daripada segi pembangunan, pembangunan di negeri Sabah ni sangat teruk. Jadi kalau kata ada pembangunan bermaksud ada limpahan ekonomi. Kedua, peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan daripada Sabah kalau kita tengok daripada dulu lagi, masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sebab mereka terpaksa berhijrah ke tempat lain. Dan kalau kata kita boleh bangunkan dengan baik, ada rancangan yang betul untuk negeri Sabah, jadi anak-anak muda ini boleh menawarkan khidmat mereka di sini lah.
Dan yang ketiga adalah peluang untuk mereka berada dalam pentadbiran negeri, kan, dan selama ini dikuasai oleh orang lama dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang saya lihat boleh menjadi tawaran yang baik kepada pemimpin-pemimpin muda dan anak-anak muda. Tapi saya lihat tadi ialah fokus untuk break the cycle ataupun mematahkan pusingan kitaran pemimpin-pemimpin lama ini kan. Mungkin ada satu lonjakan sokongan, tapi bagaimana Perikatan Nasional nak upkan lagi kesedaran ini? Itulah cabarannya. Sebab kita faham di sini dia banyak faktor kan. Faktor memanglah orang tak puas hati satu. Tak puas hati ni dia akan beralih kepada pembangkang. Masalahnya parti pembangkang tu terlalu banyak. Maksudnya pilihan tu terlalu banyak. Jadi macam mana Perikatan Nasional boleh menyaingi parti-parti yang lebih lama di sini kan. Contohnya macam warisan kan. Jadi kena ada strategi di situlah. Yang kedua, kalau kita tengok daripada segi pemimpin yang berpengalaman, mungkin ada orang yang tengok di situ. Tapi kita pemimpin-pemimpin baru yang ada latar belakang yang baik. Jadi kita kena push naratif tu ke depan. Dan ketiga, pemimpin-pemimpin kita adalah dalam kalangan orang muda yang boleh relate lebih baik dengan pengundi-pengundi muda yang ada hari ini. Cuma yalah, disebabkan oleh penetration internet di sini pun sangat bagus kan, dalam 90% macam tu. Saya rasa calon-calon kena mengenengahkan diri, menonjolkan kewibawaan masing-masing melalui medium dalam talian ni lah. Dan ini antara perkara yang mereka boleh buat sebab calon-calon kita belum dikenali seperti mana calon-calon dalam parti-parti lain lah. Dia ada pandangan bahawa kalau dilihat dibandingkan PRN 2020 dengan PRN 2025, Perikatan Nasional kelihatan tidak bersedia kali ini. Dia nampak macam goyah berbanding 2020. Mungkin ada tanggapan bahawa ketika itu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, maka jenderal itu lebih kukuh. Tapi ada juga pandangan bahawa Perikatan kali ini masuki pilihan dalam keadaan berantakan, kan? Di peringkat kepimpinan atas dan sebagainya. Ini menyukarkan kempen secara tersusun. Apakah sejauh mana perkara ini benar? Betul lah, dulu kita masuk sebagai kerajaan kan. Tapi dulu saya Barisan Nasional. Kita masuk dalam kerajaan memanglah keadaannya lebih selesa kan. Jadi jentera-jentera kita pun kita boleh turunkan dengan lebih ramai. Dia banyak perbezaan lah. Bila dalam keadaan menjadi pembangkang dengan akaun kita disekat dan dengan macam-macam tekanan, memang ada cabaran yang kita terpaksa hadapi. Dan kali ini bila kita masuk ke dalam pilihan raya kali ini, kita memang ada isu-isu dalaman yang kita kena selesaikan. Cuma macam saya bagi tahu, isu itu adalah disebabkan oleh kelompok yang kecil. Jadi kita tengah manage sekarang ni lah. Dan setakat ini saya nampak keadaan agak tenang kan. Jadi dan tak ada nampak impact tu sampai ke negeri Sabah kan. Saya tak nampak lagi. Dan yang ketiga, kalau kita turun ke bawah, image Tan Sri Muhyiddin tu masih ada kan. Saya turun tadi bila orang tengok vest Perikatan Nasional, orang cakap ini parti Abah. Maksudnya orang Sabah masih ingat jasa dan apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional waktu zaman pandemik tu, bantuan dan sebagainya. Jadi saya nampak kekuatan itu masih ada. Memang nampak macam kita agak lambat sikit berbanding parti lain, tapi saya boleh katakan mungkin lebih disebabkan kita masuk kali ini dalam keadaan kita pembangkang, bukan atas faktor-faktor lain. Hubungan bersatu dengan PAS dalam Perikatan Nasional di Sabah ini, sejauh mana keakraban itu? Kalau kita lihat PAS dari awal mencadangkan Datuk Dr. Akbar Ali Pulasan sebagai Ketua Menteri, tapi tak disambut oleh Bersatu. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebab politik di Sabah ni dinamik kan. Sekarang ni kita tahu kita memang asal kita nak menyertai, tapi sekarang kita dah tukar strategi, kita menawarkan diri untuk menjadi kerajaan kan. Jadi ini sudah pendekatan berbeza. Dan bila nak membentuk kerajaan dalam keadaan suasana politik hari ini, susah kita nak membentuk kerajaan secara bersendiri.
walaupun kita menawarkan calon yang terbaik, nanti manifesto yang dilancarkan mungkin manifesto yang menepati kehendak rakyat Sabah. Tapi ada possibility yang kita tidak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Jadi bila dinamakan seseorang untuk calon ketua menteri atau apa semua, kita kena ambil langkah yang berjaga-jaga di situ. Sebab kita tak tahu nanti selepas ini siapa sebenarnya rakan yang akan jadi gabungan kita. Jadi masih baru di peringkat kempen dan mungkin ada perubahan-perubahan dalam minggu yang kedua dan sebagainya, dan mungkin kita boleh nampak kecenderungan dalam kalangan parti-parti yang di sebelah pembangkang nanti macam mana akan berlaku. So saya rasa kita perlu bagi sedikit masa lagi untuk kita menentukan apa hala tuju selepas ini. Adakah Tan Sri Muhyiddin akan mengumumkan calon ketua menteri semacam PRN yang lepas? Itu terlalu awal sampai tahap ni lah. Sampai tahap ni terlalu awal. Kita tengok apa yang berlaku minggu depan. Minggu depan kalau ada apa-apa yang berlaku besar, perubahan yang besar, mungkin kita boleh ke arah tu. Baik Dok, apakah sasaran realistik PN dalam PN Kali Sabah hari ini? Berdasarkan pendekatan baru, kita nak menjadi kerajaan dan kita menawarkan calon-calon baru, kita memang ada sasaran mungkin 15 kerusi begitu, kan? Dan kita tengah masih buat assessment di bawah kekuatan calon-calon kita, dan sampai setahap ini saya rasa masih terlalu awal untuk bagi apa-apa number, kan. Tapi nampak gaya macam penerimaan tu bagus, terutama dalam kalangan calon-calon yang muda dan calon-calon yang ada latar belakang pendidikan yang bagus. Baik Dok, di akhir rancangan ini selalu kita bagi peluang kepada tokoh-tokoh yang datang untuk menyampaikan mesej kepada pengundi di Sabah menjelang 29 November itu. Pertama yang penting, kita masuk undi Perikatan Nasional sebab kita nak kasih bagus Sabah, kan? Sebab apa? Sebab selama ini rakyat Sabah telah mengalami pentadbiran daripada JRS dan juga Barisan Nasional, dan ia sangat-sangat mengecewakan mereka. Dan sebab itu ramai rakyat Sabah hari ini menawarkan diri ke depan untuk jadi pemimpin, untuk memimpin negeri, kerana mereka tahu banyak benda yang mereka tak puas hati dalam negeri Sabah ni. Jadi salah satu pilihan yang baik sebenarnya adalah Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional pertamanya tidak berdolak-dalik daripada segi hak rakyat Sabah, 40% hasil Sabah dikembalikan ke bumi Sabah. Yang kedua, berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, pemimpin yang kita tawarkan adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang tak ada baggage, yang tak ada isu rasuah dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin kita ramai yang kita tawarkan dalam kalangan orang yang muda, ramai juga calon-calon wanita dan wanita muda. Dan kena ingat bahawa selama ini Perikatan Nasional adalah parti yang ada berpegang kepada integriti, inklusif dan berpegang kepada janji, dan yang melaksanakan tugas, tak banyak janji tapi melaksanakan dengan baik demi rakyat, dan itu telah dibuktikan sebelum ini. Baiklah para penonton dan pendengar rancangan audio siar jam ke-11. PRN Sabah 25 ini jelas bukan sekadar pertandingan antara calon, tetapi penentu masa depan negeri Sabah sekurang-kurangnya untuk 5 tahun akan datang. Terima kasih Datuk Tun Faizal. Sama-sama. Dan semoga kempen berjalan lancar. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.